Oh, macam umpan ke bang? Macam umpan. Okey. Dia akan panggil. Okey, ayam hutan ni untuk siapa yang belum tahu, yang mana yang viewer yang dah tahu kan. So ayam ni dia macam kita minat burung lah, burung merbuk, burung tekukur, burung ketitik kan. Dia ada satu denak. Denak ni kita latih dia supaya dia bunyi suara sedap dan dia akan panggil ayam hutan untuk datang berlaga lah. So cara tahan dia, bila kita ada denak, kita kena ada racit. Racit ni adalah sejenis tali yang dipacak dekat atas tanah ni, bulat macam gini. Dia lebih ada, paling sikit pun dalam 30 mata. So maksudnya dia letak denak kat sini, kemudian racit tu dia letak keliling supaya ayam itu bila dia datang, dia akan tersepak benda tu, kaki dia akan terjerat. Itu dipanggil racit lah. Racit ni bawa lebih kurang dalam 30 hingga ke 45 mata lah bawa. So saya dah belajar. Banyak target dia memang 45 ekor, 30 ekor. No, dia letak keliling. Tujuan dia adalah untuk tidak ayam, tak bagi ayam luar ni masuk ke kawasan dia. Sebab kalau ayam betul-betul ayam yang liar masuk kat situ, habislah denak tu dipukul. Dia sama juga macam kita tengok ayam sabung. Okey. Kalau dia pukul, ayam denak ni memang akan mati. Habis sebab ayam hutan yang mana yang liar, dia punya taji dia macam ni punya panjang. Kalau kena dekat ayam kita, memang jalan lah. Okey. So saya belajar benda tu dalam masa yang singkat lah. Saya belajar bila dia kata dia tak free, dia nak pergi kerja, saya pinjam denak dia. Saya pinjam barang-barang dia semua, saya